Unit di kawasan Elite ni jarang nak dapat. Tapi kalau dapat memang cukup puas hati. Ni abang selalu ada satu unit di Alam Maya Poh Jaya. Unit ni double story semi-D, berkerusan 3,200 square feet. Rumah memang cun lecing. Jom kita masuk tengok. Okey, kalau tengok dekat ruang laman dia, ni dia boleh masuk dalam 2 biji kereta. Okey. Memang standard unit boleh masuk 2 biji kereta. Tapi yang best yang cozy dia, ni dari sini. Hampa tengok ni. Ini ruang yang owner dah jaga dan dia buat taman tempat nak lepak ni. Sampai ke belakang ni. Unit ni kalau beli memang orang kata puas hati lah. Sebab apa? Owner nak tinggal sekali dengan perabot-perabot apa semua. Jom kita masuk tengok dalam. Okey, ni dia tuan-tuan dan puan-puan. Rumah ni memang cantik. Kalau tengok ni, ruang living hall dia. Memang dah cantik dah. Dan tak perlu nak buat apa pun. Jom kita tengok ni bahagian dining area dia pula. Dining area dia boleh muat 8 orang family. Memang untuk family besar memang sesuai rumah ni. Dan ni bahagian bawah ni juga ada satu toilet bahagian luar ni. Okey. Bahagian bawah ni ada satu bilik. Dan ada satu lagi toilet kat bahagian dalam bilik ni. So bahagian bawah ni ada dua toilet tau. Ini bawah dua toilet. Kita tengok bahagian kitchen dia. Okey. Ni dia bahagian kitchen dia, geng. Kitchen dia memang puas hati. Luas, besar ni. Ni semua ni owner dah buat dah kat kampung ni. Owner dah buat dah. Ni, dia kitchen cabinet full. Siap ada island lagi kat sini. Okey, nak duduk makan kat sini pun boleh. Okey, ni bahagian wet kitchen pula. Owner dah buat juga. Kitchen cabinet bahagian ni. Kitchen cabinet ni semua. Dan ni ruang nak basuh baju semua dekat sini. Dah ready dah. Semua ni owner tinggal tahu kat apa. Ni bawah kitchen. Jom kita tengok bahagian atas pula. Nampak tengok bahagian atas ni, jalan naik tangga dia pun rasa high class. Sebab apa? Tengoklah ni tangga ni. Ni je. Nice, dia punya finishing dia cantik. Okay, ni bahagian ruang atas ni. Ruang kedua bahagian atas ni memang besar. Ni semua owner nak tinggal. Owner tinggal kat apa? Dan ni master bedroom dia. Bahagian atas ni ada 4 bilik. Okay, ni master bedroom dia. Owner tinggal tu semua ni. Ni, perabot ni owner tinggal. Katil ni owner tinggal. Semua ni orang tinggal. Dalam ni pula ni. Wardrobe area. Toilet. Semua owner tinggal kat apa. Ini bilik yang owner extend. Ni bilik untuk cucu-cucu. Owner extend. So, sini ada 2 bilik. 1 toilet. Dan kita tengok bilik 2 depan lah. Okey, ni dia bilik yang ketiga bahagian atas ni. Ni semua ni owner tinggal. Owner tinggal kat apa? Memang besar dah. Dah ada katil apa semua dah. Apa masuk tak bawa apa? Bawa baju yang apa masuk.